Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam puan, sila masuk. Duduk puan. Jadi puan, saya ibu kepada Aryan. Semalam Aryan ada mengadu kepada saya yang dia ni kena buli oleh Aiman. Saya dengar Aiman ni ada masalah disiplin dan Aiman ni memang nakal. Saya dengar tentang masalah ni daripada mulut-mulut ibu bapa lain juga puan. Ibu Aryan, okey, saya perasan Aryan ni memang seorang yang fokus kat dalam kelas dan senang nak diajar. Dan semalam pun Aryan ada buat aduan dekat saya tentang Aiman selalu kacau dia apa semua tu. Dan saya pun dah ambil tindakan tentang yang aduan tu dan pihak disiplin akan ambil tindakan seterusnya. Tapi cikgu, saya risau tentang persekitaran anak saya akan tercemar sebab kelakuan Aiman tu sangat teruk. Lagipun dia memang ada masalah keluarga ya puan. Okey puan, saya faham kebimbangan puan terhadap anak puan Aryan. Tapi etika perguruan saya tidak boleh sewenang-wenang nak kongsi maklumat peribadi anak murid saya kepada orang luar. Sebab itu dikira saya langgar prosedur tingkah laku etika perguruan saya. Faham tentang etika cikgu, tapi saya ni bukan orang luar cikgu. Saya takut Aryan terikut perangai Aiman. Jadi saya mau tahu macam mana kehidupan di sekolah Aiman, macam mana? Cikgu boleh bagi tahu ke? Okey, macam ni puan. Saya boleh jamin keselamatan Aryan dengan murid-murid yang lain. Dan jika ada sebarang isu pasal Aiman ataupun dengan Aryan, saya akan maklumkan kepada puan terus untuk kita berbincang. Dan sama juga seperti maklumat Aryan, saya pun tak boleh nak bagi tahu maklumat Aryan kepada orang lain juga macam seperti yang puan tahu. Dan saya sudah faham. So, saya pun mau minta maaf tentang mengambil tahu pasal Aiman. So, ya, terima kasih ya puan. Okey, sama-sama puan. Terima kasih juga puan bagi kerjasama dekat saya dengan sekolah ni. Apa-apa saya akan bantu puan, okey? Okey, terima kasih. Hari ini, kelas Tadika Ceria bersiap sedia untuk membuat persembahan sempena Hari Kanak-Kanak. Semua kanak-kanak berlatih tarian yang diajar oleh Cikgu Ara, namun seorang murid bernama Sofia enggan turut serta. Okey, hari ini kita akan buat persembahan sekali lagi untuk persembahan Hari Kanak-Kanak. Okey, cikgu mahu kamu semua kena terlibat dalam persembahan ini. Tiada satu pun yang terkecuali, okey? Okey, jom naik persembahan kucing. Saya nak ke depan, macam ni. 1, 2, 3, 4. Tapi cikgu rasa ada yang tak cukup lagi. Mana Sofia? Sofia, kenapa awak duduk lagi? Mari ke depan buat persembahan. Jom. Saya rasa kan Sofia ni malu. Kenapa awak kena malu? Sebab pada hari esok, ibu bapa awak sendiri yang lihat awak buat persembahan kat sini. Kenapa nak malu Sofia? Jom Sofia, mari ke depan Sofia. Jom. Buat persembahan dekat atas. Jom Sofia. Okey, buat macam mana? Macam ni. Sofia, buat betul-betul. Buat macam kawan-kawan ni. Buat dulu. Awak jangan malu. Sofia menangis. Kenapa Sofia? Kenapa awak nangis? Okey, semua awak duduk dulu. Sofia, awak kenapa Sofia? Saya tak nak cikgu, saya malu. Okey, tak apa. Nanti cikgu ajar Sofia perlahan-lahan untuk ikut persembahan ini. Sebab nanti ibu dan ayah Sofia yang nampak Sofia. Sofia kena banggakan ibu dan ayah Sofia tahu. So, Sofia tak boleh malu-malu, okey? Sofia, cikgu ajar Sofia perlahan-lahan buat persembahan ni, okey? Sorry Sofia, sebab cikgu tak tahu Sofia malu, okey? Okey. Menceritakan seorang guru yang dilema untuk memberitahu maklumat peribadi kanak-kanak kerana ada seorang ibu yang datang mengadu kepada guru masalah anaknya yang dibuli di sekolah. Dan seorang ibu tersebut mendesak ingin tahu maklumat peribadi pelajar berkenaan, akan tetapi guru tetap bertegas dan tidak ingin memberitahu. Kedasaan merupakan tahap tertinggi dalam hubungan kepercayaan antara institusi pendidikan dan ibu bapa.
Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seorang guru yang diamanahkan dalam penjagaan dan pendidikan kanak-kanak telah melanggar prinsip kerahsiaan ini dengan melalui perkongsian maklumat tingkah laku peribadi kanak-kanak kepada ibu bapa pelajar yang lain. Ini juga akan menimbulkan persoalan yang serius mengenai etika profesionalisme dan hubungan dan perlindungan data peribadi kanak-kanak. Serta ini bukan sahaja mencelakan maruah keluarga, namun ia juga mendatangkan potensi kesan daripada psikologi dan sosial yang mendalam terhadap kanak-kanak yang terlibat. Jika ada guru yang terlibat dalam pendedahan maklumat peribadi kanak-kanak, adalah wajar dan boleh dikategorikan sebagai pelanggaran etika profesional dalam etika perguruan. Ini kerana setiap pendidik perlu mematuhi kod etika yang perlu dipatuhi demi menjaga maklumat peribadi dan kejayaan serta prestasi seseorang pelajar itu. Dan jika ada isu tingkah laku yang tidak kira sama ada perkara ataupun perkara yang serius, kerana ia adalah maklumat yang sensitif dan perlu dirahsiakan dan tidak perlu diceritakan kepada ibu bapa pelajar yang lain. Namun ia juga tidak sepatutnya dibincangkan secara tertutup antara guru dan ibu bapa pelajar berkenaan, pihak pentadbiran sekolah. Dan ia juga bukan hanya perbualan santai atau perkongsian yang boleh senang-senang didedahkan pada pihak lain seperti pihak ketiga tanpa pengetahuan pihak berkenaan, kerana ia juga dikategorikan sebagai kerahsiaan yang dilanggar. Kerana seorang guru berkongsi isu tingkah laku kanak-kanak dengan ibu bapa pelajar yang lain tanpa pengetahuan pihak berkenaan.